Setiap hari kau mandi, masak, basuh baju guna air yang sama. Tapi kau tak pernah tengok keadaan tangki air atas bumbung rumah kau tu. Kalau suatu hari nanti air berbau pelik atau tekanan tiba-tiba tak stabil, baru nak panik, serius rasa lega bila dapat tahu sistem air. Rumah berada dalam keadaan selamat dan berkualiti. Tangki air mungkin nampak macam benda biasa di atas bumbung atau di tepi rumah, tapi sebenarnya ia adalah nadi kepada bekalan air harian kita. Setiap kali kita mandi, basuh pakaian, masak ataupun ambil wuduk, semuanya bergantung pada kualiti simpanan air dalam tangki. Sebab itu, bila bercakap tentang tangki air yang tahan lama, satu perkara yang tak boleh dipisahkan ialah pengesahan daripada badan yang terlibat seperti SIRIM dan SPAN. Tangki air yang benar-benar tahan lama biasanya menggunakan material berkualiti tinggi seperti stainless steel, SUS 364. Bahan ini terkenal dengan sifat tahan karat